sebab-sebab yang menyebabkan rezeki kita semakin banyak, semakin untung, semakin berkat, semakin gapo, semakin bombastik dia panggil rezeki kita adalah pertamanya ulama kata banyak ke berselawat kepada Nabi. Moleknya lepas pada subuh selawat dengan selawat Jibril lah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali antara ulama. Keduanya amalan sembahyang sunat duha walau 2 rakaat. Minta supaya rezeki pada hari ini berkat dan kita dapat guna untuk kebaikan. Dan petua-petuanya lagi lagu itulah sembahyang duha, selawatlah banyak. Hal tu sangat mustajab. Dan antara selawatnya lagi, selawat dipanggil selawat ridha dipanggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan ridha warda an ashabihi ridha ar-ridha. Baca 70 kali di kedai kita nak buat ke, di kedai ke, di restoran, di gapo dia kita nak buat, baca selawat tu insya-Allah manusia akan mari dan suka. Benda ni tak ada kaitan dengan jin. Kadang-kadang perbuatan kita menyukakan orang. Orang jadi suka nak bergaul kita, suka nak masuk tempat kita. Ada tempat tu kadang-kadang orang tak suka. Kadang-kadang kita sendiri tu menyebabkan orang tak suka. Tetapi antara benda yang menyebabkan orang suka adalah amalan lagu tu. Selawat banyak-banyak, maka Allah Ta'ala yang memegang hati manusia akan ubah kepada hati dia jadi suka nak mari tempat kita. Itulah sedikit sebab